Wah sedap. Tidak ada jatuh. Alright, Assalamualaikum gang. So, hari ini kita berada di Hulu Langat untuk camping. Bukan camping, kita akan pergi piknik. Sebab dia tak jadi camping, sebab kalau camping akan tengok satu malam. Tapi ni jadi piknik. So, kami dah mula-mula sampai Hulu Langat. And then kami akan spend hari ini untuk piknik. And then petang tu insyaAllah kita akan balik. So, see you guys there. Oh yeah. Alright gang, Assalamualaikum. So kita dah sampai di last exit Pangsun untuk piknik hari ni. Tapi aku tak keseorangan lah, sebab aku hari ni aku ada artis jemputan yang handsome. So inilah dia, Apairuddin Abdul Samah. What's up guys? Oh apa? Oh yeah. So hari ni korang akan tengok apa yang ada kat kawasan ni, apa yang best kat sini, apa yang aktiviti boleh buat, siapa yang boleh datang, berapa harga dia semua ni, nak booking. Tengok keindahan alam, dan mana tahu korang akan jadikan tempat ni sebagai kau punya regular tempat spot nak lepak. Alright, stay tuned. Oh yeah. Kita jalan-jalan dulu lah. Video dulu. Ni kira tanah private bang, tanah sendirian. Ini tanah sendirian. Owner ni duduk salam. Oh salah. Sebab saya duduk sini, so saya duduk sini. Tapi buat time ni Sabtu Ahad je. Ha? Sabtu Ahad je saya sini. Oh bukanlah, tapi campsite ni buka weekend, weekdays buka? Buka. Orang lain pula jaga. Saya ni Jumaat saya ada kerja ni. Faham. Kali masa apa tak ada. Oh, ni dia. Sini lah tengok sini nampak dia macam tu, sebab turun bawah. Oh. Saya tidak dapat gambaran. Faham. Sebab dia ada tangga ni, orang tak nampak. Oh, ni lah. Tapi dia kecil sikit kan? Sikit-sikit. Yang ni RM80. RM80. Tapi sini dalam. Sini dalam? Dalam takat ni je. Oh, ni dalam sikit lah. Sana takat sini je. Buka tempat kita orang tu saya kata. Oh, lagi cantik ah. Cantik. Sini dalam sikit ni. Kalau nak tahu dalam lah, kena try lah. Ini je. Tayar pakai size apa tu? Tayar ni saya custom bang. Size skuter tak apa. Okey. So saya kena hantar lah. So rim pakai rim. Rim besi bang. Rim besi lah. Sebab nak pakai 17 tak apa. Dia PJ cakap tak kena main kereta. Oh tak boleh lah. Tak boleh bang. Okey, faham. Alright guys, ni kemah. Tapi kita takkan pakai kemah ni lah, sebab kita dekat sini kita book pangkin. So kita book pangkin. Kalau hampa nak book pangkin, dia ada beberapa pangkin dekat situ. Tapi yang kami book ni PC09. Kira betul-betul sebelah sungai lah. Kan dia sungai yang kami duduk tu dia tak terlalu air dia tak terlalu dalam sangat. So okey lah kalau macam hampa nak buat family hampa ke. PC09, PC08, PC09, 08 dan 10 yang tu memang cun. Okay. Alright, so kami takkan pakai kemah ni. Ayam. Ini ayam. Kami akan masak apa hari ni? Kami akan beritahu balik. Ini ayam. Ayam. Okay. Ayam hidup lagi. Alright, ayam. Ini adalah segala
kelengkapan barangan untuk kami masak untuk hari ni. Alright. Ni dia. Acuk. Ni ada tempat buat ayak. Lepas tu ni ada ni untuk kepit-kepit apai. Lepas tu ni ada tempat tong untuk tak minyak, tak sos. Pinggan. Pinggan ni dia menarik sikit sebab pinggan ni ada 2 set. Satu warna turquoise, satu lagi warna pink. Warna pink ni aku, warna turquoise ni apai punya. Betul. Sweet kan kami beli. Okay. So inilah segala barang-barang yang kami akan bawa untuk ke tempat tu lagi. So mari kita. Dan yang wagon ni dia memudahkan kita untuk membawa barang daripada satu tempat ke tempat yang lain. So terima kasih kepada Apai kerana sponsor kita punya wagon untuk hari ni. Alright, ni adalah barang-barang kami beli. Ni ada periuk kami beli kat Cowboy. Tu yang Apai tengah buka tu adalah gas untuk kami masak. So ni mangkuk tadi, kami cerita tadi mangkuk. Lepas tu ni ada 2 pot untuk kami masak 1 ataupun 2 lauk. Tengok harga pun tak buka lagi. Harga dia RM13 9 kupang. Hot ni besar sikit, harga dia RM15 9 kupang. Ni kami beli semua ni dekat Cowboy. Tu ni ada, kami dah pulang, emak buat cucur mudah saja tambah air. Ni cucuk, kami nak makan cucuk pagi ni. Sekejap lagi kita akan goreng. Ni Maggi kokok dah lapang sekejap lagi kan. Kita beli mi sedap, mi goreng. Ni ada jajan-jajan sikit. Lepas tu ni ada ayam kan. Dia segala kelengkap. Yang paling rare kat sini tunjuk kat hampa ni. Ni yang rare ni, nampak? Ni adalah bahan-bahan masakan yang kami beli. Ada sos, ada minyak, ada kicap, ada serai, ada bawang kan. Ada beras, nampak beras ni, nampak? Beras jasmine. So inilah barang-barang. Ini adalah storage untuk ayam. Yang ayam yang hidup tadi tu kan. Ni storage untuk ayam. Alright. So itulah tu Apai tengah set up Apai tengah set up dapur untuk masak. Bang macam biasa buat kerja ni bang? Biasa kita kerja kedai kan. Pinggan kau tak ada duit makan kan. Cakap belakang pinggan dah cuci bang. Weh, hantar ada orang kata kan, kalau buat macam ni kan. Sini apa yang hang buat tu kan. Kalau lelaki boleh buat macam ni, maksud dia lelaki tu rare. Lelaki tu rare. Maksud dia tak ramai lelaki yang boleh buat macam ni, nampak tu. So lelaki ni jadi macam penggeli tau. Tapi ni lelaki yang tak penggeli, nampak ni. Terima kasih dekat mak pak saya, sebab mak pak saya dulu ajak saya macam mana nak basuh pinggan. Terus sekarang ni lebih memudahkan saya untuk buat kerja-kerja macam ni. Tak, saya buat macam tu, dia tak nampak. Nampak juga, malu dia. Tak nampak kan? Tak nampak lagi. Alright, so hari ni kita akan masak untuk breakfast. Kita akan buat cucuk udang ikan bilis. So kita akan buat menu ni dulu untuk pagi ni. And untuk lunch ni kita akan buat menu lain pula. So pagi ni kita relax-relax kan. Kita makan cucuk adabi. Alright, so marilah kita mulakan proses pembuatan cucuk ikan bilis. Terima kasih. Okey, kita dapat, alhamdulillah guys, kita dapat rezeki pagi. Ini adalah orang kata apa, rezeki daripada hamba Allah yang duduk kat tempat sebelah kita kan. Terima kasih banyak lah. Terima kasih jenang kita. Right. So guys, cucuk ni disponsor oleh Apai Rudin Nana. Daripada Apai Rudin dan juga Nana, terima kasih sebab sponsor kita cucuk ikan bilis ni. Cucuk ikan bilis, mantap.
Dia tak jadi jemput-jemput, dia jadi macam roti jala pun ada. Muruku pun ada bentuk. nampak macam kurang menyelerakan, tapi hampa tunggu tak? Sekejap dia akan jadi tekstur yang menyelerakan. Hampa tunggu tak? So ni orang panggil cucuk lepiak. Cucuk lepiak dia akan jadi lebih garing. Okay, sementara kita tunggu untuk cucuk kita masak, kita makan oden dulu. Ni hasil pemberian daripada jiran sebelah kita. Inilah orang kata apa? Keindahan camping ataupun piknik. Betul tak Abai? Betul. So bila kita memberi, orang pun memberi juga kan. So kita makan, sedap tak? Itulah patah orang kata, orang memberi kita merasa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat orang-orang Malaysia ni tak sombong, tak kedekut. Batuk terus. Baik, nampak ni geng. Ni orang panggil cucuk, tapi cucuk dia nipis, so dia garing, sedap. So kita decide untuk hari ni kita buat challenge lah, untuk buatkan benda ni lagi, kita punya piknik ni lagi menarik. So kita buat challenge. So challenge dia sekarang ni, satu, kita kena kongsi makanan kita dengan jiran kita. Itu satu. Itu challenge nombor satu. Challenge nombor dua, kita perlu dapatkan at least satu subscriber baru ke YouTube channel kita. So tengoklah kejadian dia macam mana. So let's go. Tak pernah buat food panda macam ni. Boleh. Lagi sikit kita ada subscribe. Okay, kita dah buat challenge pertama. Challenge kedua dia abang ni pula. Okay bang, alright, masih bang. Masih kak. Alright. Okay, nak cun. Seronoknya. Tenang ribu jiwa, tiap awan indah tanpa jamkan mata. Tanpa dengar. Ingat akhirat kita dalam kubur jumpa. Aku dah kenyang dah. Jadi aku di BKL lah. Kau lah. Lagi balik bini aku ngamuk. Badan ni makan je lah. Sebab tu kita buat banyak-banyak tadi tu, kita bagi kat orang, kita tak makan. So kira konsep kita masak bagi orang. Masak kita botol. Masak bagi orang. So kami banyak kali buat konten pergi tempat-tempat jauh-jauh lah. Tapi for this time aku rasa macam aku nak buat konten mai ke nature macam ni, camping, orang kata apa, camping, lepas tu kita piknik, boleh masak-masak kat sini, ada nature, ada alam. So aku rasa benda ni sangat-sangat best lah untuk kesihatan mental lah kan. Han dah kerja seminggu, lepas tu Han nak main tenang-tenang. So aku rasa macam this is one of the activity yang aku akan buat selalu lah. And basically aku beli barang, banyak lah aku spend duit untuk beli barang camping and all that. And aku memang target nak buat content macam camping-camping macam ni pun. So hasrat aku tercapai lah basically untuk buat konten yang sebegini rupa kan. So inilah, this is our first time piknik ataupun camping dekat last exit Pangsu ni. So far aku rasa ni pengalaman yang baik lah untuk aku. Aku rasa macam aku suka tempat dia best. Campsite pun senang nak cari. Kalau hampa punya kereta low word ke apa, boleh je masuk. Kereta aku low word gila, tapi alhamdulillah boleh masuk lah.
Tu dia. Nampak menarik apa? Okey, kita ambil camcor dulu, kata rasa dulu. Kita rasa dulu. Go terus. Pusing. Orang utara panggil pusing. Pusing. Boleh tak? Ini kata utak balahang. Cepat. Okey. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sedap cakap tak sedap, kalau sedap cakap sedap. Sedap, Tawak. tapi kena tambah lagi. Tambah lagi. Bau manis. Ini dia. Ni orang panggil ayak potong kaki. Kalau rasa tak nak manis, jangan tambah. Dah buat ayak tadi kan? Kita nak minum pakai apa? kita tak buat cawan kan? Wait. Buka. Cepat. Idea. Potong. Dia cawan. Mai potong. Nampak pisau. Alamak. Kata pernah duduk dalam gua. Kan? Amai camping nak lenang. Biar ada rumah dia. Belajarlah susah. Alamak. Dah salah kita cover-cover pula kan. Hari. Tapi jaga-jaga ni, tajam ni. Kena potong tajam ni. Boleh jaga potong kapek-kapek dengan kapek-kapek yang potong ni. Nampak? Ni cawan tak kau? Ni cawan tak aku. Aku ni champagne. Ni cawan kami dalam tapi tajam mat. Janganlah. Try kita rasmi punya dulu. Tutup apa sikit, tutup apa. Dia tak depan. Depan weh. Mana buat? Macam tak berapi kenduri je. Dia. Awak macam, weh. Oh, udara. Kena buka sikit. Meh. Allah. Benda Allah weh, menitik mat. Menitik mat. Menitik ini nak pegang. Laju air flow. Free flow. Okey. Jangan banyak. Rasmi. Bismillah. Cawan nyam. Ni namanya darurat. Dah survival. Survival. Apa? Cawan tak sini. Alamak. Ni ada cawan satu lagi. Ni cawan ni kita tak sana lah. Satu lagi aku beli ni Pumakila. Tapi tak perlu lah sebab dia tak ada nyamuk kan. So biar pergi dulu lah. Dia pagi lah. Pagi je. Kalau nak tidur sini boleh lah kan. Ni standby. Ini dia. Jari yang masuk tak? Jadi masuk. Kita Aku nampak hang kuat hidung ni. Hai. Hang jangan jangan memfitnah. Kita biarkan dulu dalam masa 15 minit. Long term. Kalau cepat lah. So berdasarkan pengalaman hang memang 15 minit lah. Tapi kalau aku masak guna arang. Oh. Dia setengah jam. kena lekat api dulu kan. Dia lagi teruk kalau hujan. Setengah hari. Okey, ini nasi hasil daripada apa yang masak. Allah. Nampak? Garpu bengkok. So lepas ni pengajaran kita kena beli Yang besi. sudu besi. Okey Bob, hari ni kita nak masak lauk apa Bob? Okey, untuk tengah hari ni kita masak sardin. Macam tu. Sardin. Nampak standard lah kan, standard. Kita camping, piknik apa kita akan masak sardin. Itu satu. Second, tadi kan waktu kita dekat awal-awal tu ada ayam kan, yang masih hidup kan. Ayam, kita masak ayam, masak kicap. Menu kita hari ni kita akan masak sardin. Dan juga kita akan masak ayam, masak kicap.
kangak style. Yes sir. Mana kangak style tu? Kangak style tu kita akan nantikan macam mana keadaan dia. Sebab hanya kat kangak je ada ayam masak kicap ni. Alright. Dekat tempat lain tak ada ayam masak kicap ni. Alright. Okay. Specialnya untuk kangak saja. Mana orang kangak je lah tahu. Orang kangak saja yang tahu cara kita masak ayam masak kicap ni. Alright. Okay. Kita akan potong bawang ni dulu. Okey. Bawang. Bawang boleh. Kalau hampa mai camping ni tolonglah sampah-sampah jangan buang merata-rata. Sebab hampa kena ingat bila hampa duduk dekat sini, hampa buang kat sini, sampah tu kau pergi hujung sana, pergi ke campsite yang lain kan. So dia jadi masalah. So jadilah orang yang bertanggungjawab kan. Sampah-sampah buang, kita buang tempat yang disediakan kan. Jangan jadi lagi teruk daripada monyet. Okey. Ini pesanan khidmat masyarakat daripada aku lah. Siapa lagi? Dah. Bawang kena banyak. Kalau bawang tak banyak dia tak seronok. So nak bagi pedas sikit kita letak cabai. Dan kita masukkan ini. So kita nak kacau pakai apa? Kita ada benda ni je. So kita kita tak beli. So kita kena beli yang kita kena pakai ni je lah. Hampa tengok bau dah naik dah, hampa tunggu tak? Sardin. So yang dalam ni kita jangan bazir kan. Dan ambil ayam. Kacau-kacau. Wah. Cak puak. So sudah daripada Masuri sudah sponsor kami untuk camping seterusnya. Allah, banyak bulu. Jadi kicap ni satu untuk rasa, satu lagi dia untuk orang kata apa? Untuk pekat. Dia punya colouring lah. Dan kita pakai Maggi cukup rasa untuk menambahkan kesedapan. Allah, banyak lah. Tapi tak apalah. Okey. Sebab kita memang kita memang suka. Kan kita memang suka. Dia nama cukup rasa tapi kami suka lebih rasa. Kami suka lebih rasa. Kita pakai kunyit daripada Babas. Masukkan bahan-bahan, ada bawang putih, ada bawang merah dan juga cabai. Dan kita akan masukkan sos tiram sikit. Allah Akbar. Sos tiram sikit. Okey, dan kita akan kacau. Allah, kacau. Alright. Masukkan kita punya ayam. Cak puak ikan ayam. Okay. Dan bahan last sekali kita akan masukkan adalah kicap. Kicap kita letak banyak lah. Sebab ni kan masak kicap kan. So lepas kita masukkan kicap, kita tak boleh nak letak kita tak boleh nak masak lama-lama sangat. Sebab kicap ni kalau masak lama-lama sangat dia akan hangit. So untuk dia punya dressing dia, kita akan letak bawang. Dia akan menambahkan lagi manis ayam tersebut. Pekat-pekat. Alright, so settle menu kita hari ni. Ini adalah ayam masak kicap kangak punya version. Ini adalah kita punya sardin. Dan ini atas ni kita ada nasi.
nasi. Okey. Dengan suasana depan-depan ni, nampak view depan ni mantap bosku. Bang. Saya masak dia bang. Oh, terima kasih bang. Yang ni kalau abang tak makan rugi. Sebab ni daripada resepi daripada Parley. Oh, okey bang. Terima kasih bang. Okay bang, jom. Alright. Makan lah rezeki. Alhamdulillah. Jom makan guys. Makan guys. YUSS OF. OF. Kalau satu O dia jadi Bob Yusuf yang penyanyi tu. Alhamdulillah yang atas kali tu. Sendu lah, apa boleh tak baru nak naik insya-Allah. Thank you ah. Alright, so kita dah selesai masak, kita dah selesai makan. Sekarang ni menunjukkan pukul 2:10. So kita pun kata apa, adalah kemas sikit-sikit barang kat atas tu. Ni dah bertenang sikit dah. Kita dah boleh mandi, dah boleh chill, boleh rehat kan. So apa yang kita orang boleh suggest dan recommend kat sini, tempat ni sangat selesa, tak crowded, tak sesetengah tempat kalau kita pergi mandi sungai macam tak ada tempat langsung nak lepak atau pot nak duduk, mesti celah tu mesti penuh. Lepas tu sini ada toilet, okay, untuk lelaki dan perempuan, so tak perlu risau kalau siapa nak mandi, nak salin pakaian semua tersedia. Dan juga apa yang kita orang perasan kat sini, ada satu chalet resort dia cukup menawan, cukup menarik. Kalau korang tengok ni, chalet tu boleh muatkan sampai 8 orang. Ada aircon, elektrik semua, tak perlu risau memang ada. Okay. Harga dia kalau harga weekend 459. Okay. Kalau harga biasa Isnin sampai Jumaat 359. Tenang, dia tak overcrowded sangat dan it goes by booking. So kalau yang mana nak booking tu boleh masuk ke dia punya website, saya akan tulis kat bawah ni website dia. Masuk kat situ, book awal sebab takut penuh. Parking yang kami book tadi tu harga dia 100 daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. And then parking disediakan, dia akan charge sampul RM5 untuk parking. Dan segala kemudahan ada disediakan kat sini. Ada toilet, ada surau, and then ada what they call it, tempat-tempat mainan macam badminton and whatnot, ada buaian and whatnot. So those are the places, those are the kemudahan-kemudahan yang ada kat sini lah. Alright, so itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe, aku minta tolong sangat-sangat untuk subscribe. Hopefully kami punya channel dapat monetize tahun ni insyaAllah. So kami harap sangat hampa punya support. Tolong like, tolong share video and also subscribe. And kita jumpa lagi di video akan datang. Kalau hampa rasa ada tempat lain lagi yang best untuk hampa boleh suggest kat kami, next place yang kami boleh pergi, please let us know. Alright, so semoga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh yeah. Oh yeah.